Assalamualaikum semua and welcome back to my YouTube channel. So sekarang ni kita nak main interest lagi, tapi kita akan buat semuanya berwarna pink. Okay, kita sebelum mula kita jangan lupa like and subscribe ya. Dah aku cakap. Jangan lupa like and subscribe ya. Jangan lupa tekan loceng kat bawah tu. Tekan loceng tu. Ya, korang boleh tengok video-video abang aku. Okay, tanpa buang masa je kita tengok main ya. Sekarang dia apa ni? Dia apa duk? Apa dia? Vibes. Aku belum masuk tau. Kau belum masuk? Saya nak masuk. Sekejap. Kalau aku kejap korang. Sorry Kakak aku ni tak pandai. Tu. Apa? Dah. Kita cakap dah lah tadi. Apa? Itu apa? Tak tahu Buat je. Nanti aku tengok sebab aku translate. So kita orang ni tak pandai English. Sebab tu kita orang tak boleh cakap Thai. Alhamdulillah. Okey. Kami budak baru ini maju. Bising lah. Apa ni? Budak baru ingin maju. Itu bukan budak baru. Kami budak lama. Bising lah. Bising tau enggak? Ni apa? Kakak Durjana. Bising lah. Mana? Saya nak pakai muka apa ya? Wah, tadi kan kita nak buat serba warna pink, ya Allah. Tapi rambut boleh terima lah. Baju. Muka saya ni macam belacan. Aku tak boleh masuk. Tak jerit lah. Kau biasa apa? Biar. Siapa yang biadab sekarang ni? Dah lah. Aku tahu macam ni kot. Dia macam ni kot. Macam ni kot. Macam ni kot korang. Sorry lah, aku tak tahu je. Okay. Sabar. Pink yang tadi kita nak buat. Alamak, salah warna. Kau ada apa? Rambut lah. Sama. Kalau wifi aku tak kuat. Oh ya ke? Okay, boleh ni. Sorry lah. Aku ni tak perlu sangat dengan just to impress ya. Okay, kejap sabar ya korang. Sabar ya, aku lembab sikit. Okay. Korang just tengok je. Kamera. Macam dia tak sesuai je korang. Okay, sorry lah. Tadi ni aku tak heboh sikit. Macam apa tu, bukan bosai. Macam penat lah. Sikit kan. Tak apa, korang just tengok je. Okay, yang mana korang tahu apa tema dia ni, tolong bagi tahu je. So aku sebab aku tak tahu sangat ni. Tolong je. Memang gini. Korang memang gini. Ni tak tahu lah weh. Sekejap. Taklah. Rasa aku tak tahu kot. Aku tak tahu ni. 2024 punya baju macam mana? 2014. 2024 pula.
Jauh sangat tu. Rindu dengan 2024. Bismillah. Okey. Kita just main-main je. Sebab kita tak tahu apa punya tema. Lambat pula aku rasa. Okey, kejap lah. Tunggu masa habis lah. Kejap korang. Okey, kita sudah kembali lagi. Tadi aku sekejap dapat lambat sangat. Ni yang benda ni tongging. Betul ke ni dia punya ni? No ni. Tongging. Woi, aku suka dia punya putih. Sebab aku suka tu tongging. Tak tahu. Berikut. Aduh, lamanya. Bila nak aku ni? Sekejap kurang. Tambah lagi Okey, ni aku ya. Okey, cantik tak korang? Okay, korang bagi rate 1 sampai 10. 1 sampai 5 je lah. Di komentar ya. Cantik kan korang? Kau. Okey, tak apa. Kita perlu wait until okey, aku tanya until aku nak beli ni. Alah, aku lupa aku tak cukup duit. Aku 200. Wih, korang. Apa tu? Korang apa kali ke nak jual balik tu saya? Macam lama. Tapi sama lama lah. Mula. Okey guys, sekarang ni kita tak menang lagi ya. Sebab aku rasa kita buat ni macam saya merasa macam tak betul je mau buat ni. Salah. Aduh. Tak apalah. Kita tunggu korang wait until the next. Apa tak? Tunggu je lah. Okey, kita kembali lagi je. Okey, sekarang tema dia ialah anime. Okey, kalau aku suka ini. Kita kenal ni. Tapi aku sesuai ke? Ya. Ini je lah. Itu aku suka Anya. Apa ini? Sudah lah. Aku tak pandai sangat dengan dia punya avatar Anya. Sebab aku adalah ingat sikit rambut dia. Baju dia aku ingat baju sekolah je. Tapi korang tengok dia. Okey. Cuba korang komen. Korang suka anime apa? Kalau siapa yang suka aku, kena like and subscribe ya. Sudah lah. Kalau mengemis. Tapi korang tengok je. Aku tengah bosan ni. Tapi kau dah sebab warna pink. Kejap lah. Aku tahu. Okay, kita dah mula yang apa orang yang terbaru. Trend di Korea. Street style modern twist. Nampak sikit. Sakit mata aku. Sekejap. Street style. Memang kau perempuan. Lagi memang kau perempuan. Kan aku kena berpanjang. Aku jadi perempuan. Tengoklah. Hah? Okay, kejap ya. Rasa aku suka pakai style macam ni. Gelap banget. Okay, kejap. Laju gila masa 9 minit. Tak tahu.
lah. Sekejap, Korea. Style mana? Style Korea kat macam mana? Kalau Korea? Ya Allah. Okay. Kita buat macam kita buat acak-acak je lah. Kamu tak tahu sini. Gitu. Okay, kecil sana. Tak tahu lebih macam nak buat. Tapi aku memang tak tahu gila macam mana nak buat Korea punya style. Sebab aku bukan orang Korea. Jadi kalau aku Korea, aku terus dulu. Okay. Allah. Wih. Mana rezeki. Tapi 17 je. Allahnya. Allah. Kita terus tengah aja perjalanan kita yang panjang ini. Walaupun macam panjang. Sekejap dulu. Boleh pakai suara lagi kan? Oh, boleh lah. Pelik je. Nah, kau cantik sikit. Ya. Lama pula aku rasa. Sabar saya korang ni. Sabar saya. Nanti habis satu. Semua nak warna pink. Yalah, nama pun kena semua warna pink kan. Tapi cantik je kalau kita pakai ni. Untuk tema yang ni. Rasa sesuai kot. Panjang sangat lah korang. Tak apalah. Kita sampai situ je lah video kali ni. Macam dah panjang sangat jadi cukup. Dah 13 minit ni aku boleh sampai 15 je. Tak apalah. Sampai situ je korang Nanti apa-apa. Nanti kalau korang nak, kalau korang request apa-apa nanti aku boleh buat macam nak warna pink ke, nak warna purple ke, semua ke. Apa-apa je lah. Gitu, okay. Tapi macam salah je kan. Macam aduh, sorry lah aku tergagap-gagap ni. Okay, aku pause dulu sampai sini dulu Nanti kalau aku dah naik apa tu dah habis tu nanti aku start balik. Sekejap, sabar. Okey korang, sampai sini saja untuk video Aimah kali ni ya. Okey, awas jangan lupa like, subscribe ya untuk channel Aimah ya. Jadi kalau korang nak request apa-apa ke, apa tu nak request suruh aku buat semua warna pink ke, warna purple ke, warna oranye ke, korang cakap dalam komen tu. Aku sentiasa baca komen korang, okey. Sorry kalau ada salah silap yang aku buat, alamak. Sorry kalau ada salah silap yang aku buat. Sebab aku macam post kan. Yelah, sorry lah, nama aku tipe kecil. Tak apa, okey sampai sini saja korang. Okey, okey tak apalah. Sampai sini je, okey. Saya mengucapkan salam kepada semua orang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa. Selamat berpuasa untuk orang Muslim ya. Okey, terima kasih. Bye-bye.